Okay, cerita ni tajuk dia apa? Tajuk dia Iblis. Okay. Alright, cerita dia macam ni. Hmm. Malam tu tidur macam biasa. Laki aku kerja pagi masa tu. Dia kalau kerja pagi pukul 5.30 dia akan pergi kerja. So ini masa malam tu dah start macam mimpi bukan-bukan tau. Aku mimpi macam kulit aku ni keluar ulat sampah. Ni kulit ni keluar ulat sampah. Aku macam ni pun dia tak hilang tau. And then pagi tu aku terbangun, badan aku sakit-sakit. Masa tu aku tengok laki aku dah bangun, mandi lah. Apa semua, okey, ni nak pergi kerja. Okey, dalam masa sama masih mengantuk lagi. Dalam pukul, kira-kira dalam 5 suku macam tu lah. Kan? Di pukul 6 tu aku bangun untuk solat subuh. Jadi tidur balik. Okey, masa tu dah tidur balik. 5 suku tu tidur balik. Tunggu laki aku dah habis mandi. Tinggal nak salam lah. Right. Laki aku datang, salam macam biasa. Dia dah salam lah. Kita dah salam dalam 5.30 tu dah salam apa semua. Lepas tu aku tidur balik, dia pun keluar. Tiba-tiba tak sampai berapa minit masa tu, ada orang datang balik salam aku. Dia macam real. Tapi aku macam memang tak salam orang. Ni tapi kau salam tadi siapa? Tadi tu salam lelaki aku. Tapi ni siapa ni yang datang ni? Ni kau buka pintu kenapa? Pintu tu memang lelaki aku memang kalau dia pergi kerja, pintu tu memang terbuka untuk gerai masuk. Untuk kucing aku masuk. Ini dalam bilik lah. Masa dia pagi tu 5.30 dia pergi kerja, dia akan buka pintu untuk Grey masuk lah. Kalau Grey masuk, dia akan teman aku tidur. Macam tu. Grey tu kucing alright. Tapi masa tu gelap, aku dalam keadaan baring. Kita pandang dekat bahagian atas nan, ada orang salam kita tu kan. Cuma figure dia macam lelaki aku, tapi dia ada tanduk. Lepas tu kau salam, kau tetap pegang dia. Tetap salam, cium. Cakap, tadi bukan dah salam ke? Kenapa datang balik salam lagi? Faham? Lepas tu, aku cakap, tiba-tiba masa tu, mulut aku terkeluar, kau siapa? Macam tu, kau siapa? Aku takut macam, kita takut ke pencuri ke apa ke kan? Yelah. Tapi, dia pandang, figure dia yang tanduk tu, dia kata, Iblis. Dia kata, dia bisik macam, Iblis. Macam tu. Ya Allah. Aku je takut tau. Tapi Alhamdulillah masa tu, mulut aku terus Allahu Akbar tau aku sebut. Allahu Akbar aku macam tu kan. Terus hilang benda tu. Tapi benda tu lama masa aku buka. Kalau nak kata mimpi ke tak mimpi, masa tu mata aku terbuka kot. Takkan aku nak kata mimpi lagi. Ada orang salam kita tu kan. Alright. Aku tutup mata. Dia cakap Allahu Akbar, tutup mata, buka balik dah tak ada dah. Tapi Nani pernah cakap dengan aku tau. Dia kata kalau kita cuba duduk di sini, kalau kita lagi tak kisah, maksud dia macam dia akan tinggalkan kita kalau semakin kita tak kisahkan orang. Tapi baguslah kau punya reaction yang pertama tu, kau cakap Allahu Akbar tu, dia macam terus hilang sebab kau masih lagi ada iman lah. Betul.